isu kontroversi ni. Boleh tak bagi zakat direct ke asnaf tanpa melalui lembaga zakat? Boleh kan? Tak ada masalah. Nak bagi terus direct dekat, ada pendapat ulama nak bagi terus direct dekat asnaf boleh, ataupun nak bagi melalui jabatan ataupun orang-orang yang telah dipertanggungjawabkan, pertubuhan atau badan yang telah dipertanggungjawabkan boleh juga, tak ada masalah. Apa? Tak ada resi. Tak ada resi. Yang mana tak ada resi? Yang bagi direct. Bagi direct. Tapi niat dia punya niat lah. Mana kan? Yang kita kalau bagi zakat ni betul nak income tax, tak ada resi. Kalau bagi direct ni tak ada resi. Resi untuk income tax lah. Jadi kalau yang nak pada resi, bagi tak besar zakat. Yang tak ada kaitan dengan income tax, nak bagi direct pun boleh lah. Cuma saya tak boleh nak cakap digalakkan bagi ke asnaf, bagi direct ke asnaf kan. Tak boleh dulu, tak ada masalah. Cuma yalah, ada zakat Selangor cakap tidak sah sebenarnya. Bagi direct pada asnaf, tak ada masalah. Ustaz, untuk ahli keluarga yang miskin, keluarga terdekat, kalau dia asnaf, no problem. Lebih aula. Apa? Betul. Lebih aula. Kalau dia asnaf tak kisah apa. Kalau dia asnaf, dia layak. Ingat, ramai orang kita bayar zakat dekat anak yatim. Boleh sikit, ingat. Ada rezeki, kita bagi zakat kat yang yatim. Kalau anak yatim tu duit pada 8 tu no problem. Tapi perlu tahu kita sendiri nak bayar zakat. Bukan kita bagi dia sebab dia anak yatim, tidak. Mungkin sebab dia fakir atau dia miskin, ataupun dia fisabilillah, ataupun dia ibnu sabil. Tengok, ramai. Kalau kita tengok majlis, saya pun banyak ini saya cakap bulan puasa. Kalau pergi majlis pergi anak yatim, pergi mana jemputan suruh bagi atas kira, saya pergi, saya cakap dia lah hari tu dengan rakyat kita bagi tahu. Bagi atas nama anak yatim, silap sah atau bagi atas nama anak yatim. Sebenar kalau mereka terdiri daripada asnaf, maka layak. Kalau tak terdiri daripada asnaf, maka tidak layak. Dia pun yatim. Dia pun anak-anak yatim sekalipun. Ramai bagikan anak yatim. Ada apa yang tanya? Macam adik tu, dia tahu abang dia susah. Adik ni gaji besar lah, dia abang susah. Lepas tu dia WhatsApp, dia kata, abang saya dia nak bagi zakat. Lepas tu dari segi akad macam mana? Dia boleh terima macam tu je. Dia terus WhatsApp lah tanpa lafaz. Nak bagi kat siapa? Bagi kat abang dia yang susah lah, bagi sekian-sekian. Tapi macam mana segi akad, dia tak lafaz. Macam tu je lah. Ini zakat, dia tak ada saja, tak perlu. Dia terus saya terima je lah. Saya keluarkan zakat daripada zakat perniagaan saya atau zakat fitrah saya untuk abang saya. Kan Allah Ta'ala. Doa tak wajib. Kalau pakai teks doa tak wajib. Dan tak perlu ada meja. Doa dia tak perlu. Kalau dia diri pun boleh. Tak perlu pakai kopiah. Tak suka tu yang wajib itu. Dekat masuk through automatic machine tu, masuk ke abang tapi dalam bank gitu. Yang perlu kalau ikut pendapat yang lama, kena ada ijab dan kubur di situ. Dan kena ada ainnya, iaitu benda. Kalau berah lah, kalau dah duit dah cakap di situ. Cuma dalam pendapat sekarang, maka ikut fiqh sekarang, ulama-ulama yang sekarang ni dia cakap dibolehkan. Yang paling penting ada ijab dan kubur di antara keduanya. Kena transfer habis. Cuma yang terbaru ni saya tak nampak nak pastikan zakat melalui SMS. Ada kan? Saya dengar cerita ada orang tanya. Saya cuma tak pasti lagi macam mana zakat melalui SMS. Itu kena keluasan fiqh lah tu. Kena tengok macam mana boleh setiap sebegitu. Saya tak pasti lagi kalau zakat melalui SMS. Kalau maksudnya kalau zakat SMS kena pastikan dia tolak kredit ke apa? Kalau kredit tak ada tak boleh juga kan? Ada apa ya? Zakat fitrah lepas solat Eid. Lepas solat Eid tak boleh. Afdal waktu harus daripada mula sampai hujung Ramadan. Waktu wajib malamnya. Waktu afdal waktu harus mula sampai akhir Ramadan. Waktu wajib malam Ramadan. Malam raya tu waktu afdal selepas subuh sampai sebelum solat raya, bukan solat subuh, solat raya.
Cari. Ya. Ustaz, kalau zakat yang kita sini, zakat emas, arwah mak, contohnya. Tapi dia dah arwah. Jadi kita tak boleh zakat pakai nama dia kan. Dia dah dibagi tak dia. Kena faraid dulu. Adik dulu lah. Kena faraid dulu. Akan yang dapat itu yang Kalau dah faraid, nak buat apa zakat lagi? Kena cukup haul dia, cukup nasab dia, baru zakat. Sebab saya tak faham tadi yang kata anak yatim tu ada kesalahan maksudnya Ustaz cakap tadi dari segi macam mana? Anak yatim ni, dia bukan layak penerima zakat. Dia bukan golongan yang layak terima zakat. Layak terima zakat 8 tadi yang saya sebut. Jadi ramai orang kita dia bagi zakat dekat anak yatim. Dia mention, okay, kita buat hari ni kan ramai anak yatim dapat zakat. Bukan apa, dia perlu tahu. Mungkin diorang faham. Cuma kalau dia buat majlis sumbangan zakat ke anak yatim, salah. Anak yatim tidak layak untuk terima zakat. Kalau anak yatim itu seorang yang fakir, seorang yang miskin, ataupun 8 golongan tadi, maka layak terima zakat. Kalau 8 golongan tadi bukan saja anak yatim, anak Abu, anak Yakub boleh dapat. Dia syarat kena terima. 8 itu kena golongan asnaf. Jadi orang kita silap, dia bagi anak yatim, anak yatim layak terima zakat. Salah. Ramai anak yatim kaya. Anak yatim dah kaya ramai. Fi sabilillah, orang pergi berjihad. Dan orang yang followers pergi berjihad sekali. Pergi berjihad bukan saja orang kita faham yang angkat senjata tu saja dah. Dia punya tukang masak dia pun layak juga. Yang tukang rawat pun layak juga. Tukang gosok baju dia pun layak juga. Dan Ibnu Sabil, orang yang merantau, nak balik ke kampung halaman tak ada duit. Awak nanti pergi Jordan, nak balik tiket tak ada duit. Maka layak terima zakat. Ya, awak pun Ibnu Sabil. Nak pergi ke sana bagi duit. Ataupun dia terima fisabilillah. Orang berjuang jalan Allah Rasul untuk ilmu. Tak penagihan zakat juga. Penagihan. Betul lah. Dia terima tu untuk daripada segi keperluannya. Yang 8 kategori itu dia terima zakat macam mana? Dia terima ada dia punya bilangan dia terima dia. Kalau ikut dengan pusat agihan sekarang dia buat macam mana. Yang detail tu saya tak pasti. Macam mana pusat zakat mengagihkan keseluruhan kepada dia ada bilangan di 1/8 1/8 itu berapa lah, tidak pasti. Nanti kita cek balik macam mana pusat zakat mengagihkan kepada yang layak menerima. Dia saya kak golongan asnaf ni, saya dengan ketiga dia orang kata-kata dia orang bagi dia orang sampai dia orang jadi masuk golongan asnaf. Lepas tu keluarga ni jadi kaya dengan mendapat zakat. Saya ada macam itu, saya orang bilang. saya tak faham macam mana. Dia ada harta. Dia orang ni golongan kaya lah. Tapi dia apa ni? Dia terima zakat. Tapi dia terima zakat. Harta dia dan dia termasuk dalam golongan asnaf. Okey, jadi lepas tu kalau dia tidak layak dia terima juga zakat. Kalau dia apa? Dia letakkan diri sekeluarga tu jadi golongan asnaf. Dia memohon lah. Dia memohon untuk terima zakat padahal dia layak. Dia tidak layak untuk terima wang zakat. Maka di situ makan harta zakat, makan harta yang batin memang dosa besar lah. Biasa mungkin juga pusat zakat kita tengok dia ada harta, tapi mungkin pusat zakat pun nak bagi sesuatu yang layak terima, dia cek begitu detail. Dia cek, dia sampai turun buat program. Saya pernah terikut program Asnaf, program Asnaf di Belas Kincan sana. Diorang jemput saya pusat zakat sana, kepala sana jemput saya pergi, dan diorang nak bagi bantuan tu, diorang cek detail. Diorang cek detail. Sehingga kan yang disyaki menipu pun diorang bagi juga.
disyaki menipu. Saya tanya Ustaz, kalau macam ni kita nampak jelas menipu kan. Orang yang saya baca ni memang tahu tak, memang kita terpaksa bagi juga. Sebab kami risau, padahal mereka memang layak, daripada kita orang tak bagi. Itu lebih besar daripada kami tersilap bagi, daripada pihak pusat zakat. Sama juga dengan malam Ustaz, sebab kalau saya malam, saya tengok, saya dapati bahawa orang malam ni kadang-kadang bukan semuanya yang patut terima dia orang Betul. mampu. Betul. Dia kalau mu'alaf bukan sepanjang setiap tahun, dah 30 tahun dah masuk Islam. Bukan sampai 30 tahun lagi. Lepas tu dia masuk Islam, dia kena bantu. Kalau dah selepas tahun 2 dia masuk Islam, dia dah bawa masuk Islam, tahun masih dia bawa masuk Islam, dia okey dapat. Tahun kedua, tahun 3 dia boleh dapat juga, tapi bukan akan aku mu'alaf, akan aku fakir ataupun miskin. Tapi dia tak akan boleh dapat 10 tahun dah masuk Islam, tak tahu dapat masuk atas nama mu'alaf. Salah. Jadi betul tak semua mu'alaf yang layak? Betul. Dan isu yang baru masa setiap masjid, orang Islam, orang mu'alaf, dia masuk, orang kafir dan orang nak masuk Islam kat masjid. Isu sekarang jadi isu. Dia mengaku dia nak masuk, nak mengucap depan orang ramai semua. Bila dia mengucap depan orang ramai, lepas tu dia mohon sumbangan. Sumbangan. Berlaku di 2-3 tempat. Sewaktu saya kuliah di pejabat di KL. Jadi pihak pengurusan tak nak bagi, saya cakap bagi je lah. Walaupun saya kenal orang yang minta ni mu'alaf ni, saya tahu sewaktu saya mengajar di Kinrara, dia Islam di tangan saya juga. Cuma dia tak cam saya waktu di pejabat di KL, dia tak cam saya cam dia. Dia istiharkan dia juga masuk Islam kat situ. Saya dah tahu dah, sebab tu di Kinrara saya Islam dengan dia. Tiba kat sini, kat KL, dia nak Islam lagi sekali lagi. Kita faham lah, tapi tak apa, mungkin sebab dia buat itu dia tak ada duit. Jadi pihak pengurusan cakap tak nak, dia cakap minta buka di sejadah untuk dia. Siapa yang nak bagi ikhlas tak ada masalah. Mungkin mungkin kita tahu dah, mungkin dia memang betul-betul memerlukan duit. Mungkin dia memerlukan duit, jadi kalau dia tipu kat situ, dia antara dia dengan Allah. Tapi kalau kita tahan dia, kita takut memang waktu tu dia memerlukan sungguh. Memerlukan sungguh, tak banyak mana pun dapat orang 100-200 sekali boleh lepas dia untuk sehari 2-3 hari. Tak ada pun, kita niatkan kita sedekah kat dia pun, kita niat kita dapat pahala. Malah banyak itu kes yang berlaku sekarang ni lah. Berlaku seperti mana yang berlaku waktu saya di Masjid Bukit Naga. Berlaku juga waktu saya tengah kuliah, sebelum kuliah di Bukit Naga. Tapi itu dia, itu kes yang banyak berlaku. Jadi sebaiknya saya bincang dengan sahabat-sahabat, kalau ada orang nak masuk Islam dekat Masjid Surau, kalau nak minta duit, masuk Islamkan dia, jangan buruk sangka dengan dia, Islamkan saja. Kalau dia nak minta bantuan duit, boleh. Suruh dia datang sehari 2 lepas tu. Kita tak bagi direct waktu tu. InsyaAllah besok ke atau 2 hari lagi, Jumaat nanti datanglah, kita akan bagi. Kalau betul dia nak, dia akan datang. Kalau dia tak nak, dia tak datang. Itu keputusan yang saya bincang dengan sahabat-sahabat saya. Ustaz, saya pernah keluarkan zakat kepada saudara yang agak miskin ataupun fakir. Tapi saya berhubung dengan Ustaz pada jawab zakat. Dia kata saya tak berlaku adil kepada asnaf yang lain. Dia minta saya bagi juga dekat zakat. Agihan tu tak adil dia kata. Itu jawapan bagi pusat zakat, memang itulah jawapan dia. Itu jawapan saya boleh kesimpulan, itu jawapan bagi pusat zakat seperti kawan saya lah. Jadi soalannya macam mana kita nak menilai seorang itu, contohnya lah, ada satu keluarga itu anak yatim piatu, dia keluarga ada 4, 2 dah bekerja, yang 2 tu masih sekolah. Jadi macam mana kita nak menilai adakah dia layak? Okey, yang kita tahu memang tidak memiliki ataupun tidak cukup keperluannya. Okey, yang dah bekerja insya-Allah cukup. Yang tak bekerja tadi, yang masih tidak memiliki, tanggungan dia macam mana? Yang menanggung, ada yang menanggung ke tidak? Okey, yang ada yang menanggung. Okey, yang menanggung ni bagaimana? Kita kalau kita yang nak bagi direct, kita kena kerja lebih lah. Kerja lebih kita kena pastikan itu memang layak. Kelebihan kita
uruskan. Dia uruskan, dia yang cari lebih. Siapa ahli dia akan cek lebih, kerja lebih kat situ. Tapi kalau kita nak bagi direct, kena pastikan betul ahlinya cukup, layak untuk terima zakat. Dan kalau memang dia orang yang menanggungnya pun tidak yang sekolah tu yang tidak dia dah ditanggung pun tapi tidak cukup lagi keperluannya, maka bila tidak cukup jatuh pada hukum miskin. Kalau tidak memiliki langsung, maka fakir. Jadi kita tengok dia anak yatim pula, bila tahu dah yatim memang tidak ada yang bagi bantuan. Adik-beradik pun kerja biasanya nak sara hidup keluarga dia sendiri, nak sara hidup adik-beradik dia lagi. Jadi kita kena cek explore kerja lebih bagi kita lah sebenarnya, kalau nak bagi.